Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Nur Tasya Adila binti Muhammad Azul Fazil. Saya daripada Diploma Pendidikan Awal Kalangan. Hari ini saya berada di Taman Judi Perak Al-Star Kedah, salah satu taman rekreasi yang menjadi tumpuan masyarakat setempat untuk menjalankan pelbagai aktiviti riadah. Taman ini sering dikunjungi oleh pelbagai lapisan masyarakat, terutama pada waktu petang. Belakang saya merupakan laluan jogging yang sering digunakan oleh pengunjung untuk berjogging dan berjalan kaki. Laluan ini membantu masyarakat mengamalkan gaya hidup sihat di samping menikmati suasana persekitaran nyaman dan segar. Kawasan ini pula merupakan kawasan permainan kanak-kanak yang disediakan untuk kegunaan keluarga membawa kanak-kanak mereka. Kemudahan seperti ini, wayang dan gelongso di belakang menjadikan taman ini sesuai sebagai tempat rekreasi untuk seisi keluarga. So, terdapat juga bangku seperti saya duduk ini disediakan di taman rekreasi ini. Kemudahan ini memudahkan pengunjung untuk berehat selepas melakukan aktiviti seperti berjogging dan berjalan santai. Lapang seperti ini sering digunakan oleh pengunjung untuk melakukan aktiviti riadah seperti bersenam-senam, bermain bersama keluarga dan berehat bersama rakan-rakan. Buat pusingnya, perkisaran taman yang dipenuhi pokok-pokok hijau menjadikan suasana di taman ini lebih nyaman dan segar. Keindahan landscape di landscape ini juga memberikan ketenangan kepada pengunjung yang datang beriadah. Taman ini menyediakan pelbagai kemudahan awam. Dapat beberapa cadangan daripada saya, iaitu membaiki permainan. Okey, tak perlu. Apakah penambah faktor yang perlu ada di taman ini? Ya, kena toilet kena tambah. Toilet. Ya. Okey, lagi? Lampu kasih terang sikit. Lampu. Ya, kebersihan. Itu pokok-pokok buat Lagi kering lah. surat tua, surat nanti jatuh. Okey, terima kasih. Seperti pokok itu, kita kena trim bagi elok. Ada pendapat orang awam yang saya temu ramah pada hari ini, mereka mengatakan taman ini perlu ditambah gerai makanan sihat untuk lebih perspektif. Hanya Taman Jubli Perak Al-Star merupakan taman rekreasi yang sesuai untuk masyarakat menjalankan aktiviti riadah dan mengamalkan gaya hidup yang sihat. Diharapkan taman ini akan terus dijaga dengan baik demi keselesaan pengunjung. Sekian laporan daripada saya, Taman Jubli Perak.